Gara-gara menampar pelajar, seorang guru sejarah di Kelantan diarah bayar ganti rugi hampir RM90,000. Jom kita masuk ke sisi gelap kes tampar kapit Adam Maidin. Kes hari ni saya bersyukurlah sebab penantian saya selama 7 tahun tu berbalalah walaupun anak saya tetap ada trauma. Cerita ni bermula pada 28 Januari 2019 kat sebuah sekolah menengah di Kelantan. Masa tu Muhammad Adam Maidin baru berumur 14 tahun. Waktu dia tengah duduk kat meja dengan rakan sekelas, tiba-tiba je guru sejarah dia datang dari arah belakang dan terus tampar muka dia. Cikgu tu guna kedua-dua belah tangan hentak pipi kiri kanan serentak. Mahkamah kelaskan perbuatan ni sebagai tampar kapit. Dan korang kena faham, bila dua tapak tangan hentak muka serentak macam tu, yang kena bukan setakat pipi je, tapi telinga sekali berdesing. Petang tu, bila si ibu datang ambil Adam dari sekolah, dia dah perasan ada benda yang tak kena. Muka anak dia merah, nampak murung dan mengadu sakit kepala. Tapi Adam sendiri tak cerita apa-apa. Rupa-rupanya, kawan sekelas Adam sendiri yang tolong pecahkan rahsia bagi tahu hal sebenar kat ibu dia. Bulan Jun 2019, bila laporan perubatan keluar, telinga kanan Adam disahkan mengalami masalah pendengaran. Diagnosis doktor mendapati ada kecederaan akibat trauma yang dipercayai kesan langsung dari tamparan tersebut. Bayangkan, baru je umur 14 tahun, tapi telinga kanan dia dah tak dengar macam dulu. Sejak dari hari tu, Adam terus trauma nak ke sekolah. Masuk bulan seterusnya, ibu dia terpaksa tukarkan Adam ke sekolah lain. Dan benda ni makan masa yang agak lama untuk semangat budak tu pulih balik. Bila jadi macam ni, ibu mana yang sanggup berdiam diri, kan? Dorang terus ambil tindakan failkan saman. Dan yang paling berani, dorang bukan setakat saman cikgu tu je, tapi heret sekali pengetua sekolah, ketua pengarah pendidikan dan kerajaan Malaysia. Akhirnya, mahkamah membenarkan tuntutan tersebut sebab cikgu tu didapati telah melakukan serangan sentuh dan gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai pendidik. Total ganti rugi yang perlu dibayar adalah RM88,069. Ini termasuklah ganti rugi teladan sebab mahkamah nak jadikan kes ni sebagai satu pengajaran keras. Bayangkan, dari hari kejadian sampai keputusan ni keluar, makan masa 7 tahun. Dari Adam tingkatan 2 sampailah sekarang umur dia dah 21 tahun. Tapi yang paling buat aku terkedu, ibu Adam langsung tak meroyan atau maki hamun sesiapa. Dia cuma tinggalkan satu pesan kat semua cikgu: jangan sesekali guna kekerasan kat kawasan mata atau telinga sebab kesannya berpanjangan dan tak ada ganti. Ganti rugi RM88,000 tu memang boleh dibayar, tapi 7 tahun yang budak tu lalui tak ada siapa boleh pulangkan. Betul lah orang kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak tangan buruk padahnya. Korang rasa macam mana untuk korang yang pernah kena rotan atau lempang waktu sekolah dulu? Sampai hari ni korang anggap tu didikan yang jadikan korang manusia, atau tu sebenarnya satu penderaan mental? Cuba komen.